Nak buat Mexican bun, pakai air fryer je. Jom ikut resepi ni. Untuk yang nak makan waktu sahur ataupun nak buat more, korang ikut resepi ni. Yang pertama, korang kena masukkan 100 gram butter, 90 gram gula perang, masukkan 100 gram tepung gandum. Lepas tu kita kacau je. And bila dough dah melekat, baru kita masukkan sebiji telur. Barulah kita gaul sampai sebati. And bahan paling penting adalah white coffee daripada Oat Life. Jadi bila dia dah sebati, dia dah lembut, kita masukkan dekat dalam piping bag supaya kita senang nak gunakan kemudian. Kita potong hujung untuk mudahkan tabur di atas roti. White coffee dari Oat Life ni, dia punya rasa memang pekat tau. Memang sesuai untuk buat Mexican bun ni. Untuk roti, kita sapukan butter, kemudian kita letak cheese dekat tengah-tengah. And bila dah letak cheese, terpulang kalau nak tambah jam ke, nak tambah durian ke, atas kreativiti korang sendiri. Sebab cheese ni, dia akan melt. Itu yang menjadikan Mexican bun ni berlemak dekat tengah-tengah. Adunan yang kita buat tadi, kita boleh letak dekat atas roti. Menu ni sangat simple and korang wajib try, terutama bulan-bulan puasa. Bila semua dah siap, korang boleh masak gunakan air fryer ataupun oven. Bermasa boleh letak 5 ke 8 minit and suhu 180 darjah Celsius. Pelatlah cakap Celsius. Menu bersama Oat Life. Ini dia Mexico Bun Coffee Oat Life. Jom kita cuba masak Mexican bun sendiri menggunakan white coffee dari Oat Life. Better oat, better life.